Kak Zah off ni speaker. Ah, tak, tak apa, so Kak Zah. Sekejap saya try tengok. Ask to unmute. Dengar? Dengar Dah. Kak Dah Zah. dah? Dah Oh, dengar okey, Kak Zah. okey. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. So selamat datang Kak Zah. Terima kasih. Okey Kak Zah. So saya perkenalkan Kak Zah. Ni Abalan, Cik Roslan Abalan. Okey. Oh, Okey. okey, Cik Ah, Roslan. Okey. Hai, Assalamualaikum Saya Cik Malan. Rafizan. Saya Malan. Saya paling tua sekali. Sama saya pun tua dah. Besar dah. Oh, sama. Saya pun besar lah. Besar dah. Baru 2 bulan. Oh. Seronok Ah, lah. boleh lah. Kalau jalan. Besar Ah, awal lah. Oh, dulu government ke atau apa ni? Tak, saya swasta. Saya Oh. bekerja pemaju perumahan. Oh, di mana tu? Developer. Eco World Puncak Alam. Oh, Eco World. Ya, ya. Puncak Alam. Ya, Sas. saya. Tapi saya dah berhenti. Ha? Saya kena apa ni Puan Zamiah Puncak World. Eco World, Eco World. Eco World, Eco World. Saya dulu jaga Puncak Alam. Dia jaga Puncak Alam. Kenal? Oh, dia. Siapa tu? Oh, ni wife saya dekat MPKJ. Oh, ya, itu Semenyih. Semenyih. Oh, Eco ya, dia bawa Majestic. sebenarnya. Eco Majestic. Itu Eco Majestic. Saya dekat Puncak Alam. Atau Oh, Eco Forest lah sebelah sana. ya. Kecil lah dunia. Industri dia kecil lah. Kita jumpa. Okey. Cik Rafizan ah, baru tak pernah jumpa saya sebelum ni. Hai, Assalamualaikum Cik Rafizan. Cik Rafizan dengar Cik Rafizan Dengar sekejap lah. Okey. Selamat datang Cik Rafizan. Okey. Ni perkenalkan ni Abalan dengan ni Kak Zah. Okey. Saya explain sikit, saya perkenal sikit lah. Abalan adalah pemilik homestay maktomvilla.com. So Abalan ada homestay dekat Gurun, berdekatan Gunung Jerai. So kalau kata datang ke Kedah nak pergi cari homestay dekat Gunung Jerai, boleh hubung Abang Lan dah dekat maktomvilla.com. Okey, insyaAllah boleh. Saya nak Lepas pergi tu minggu depan. Saya nak pergi minggu depan. Tapi saya nak pergi Kangal. Tapi saya nak tidur belah-belah Lusta sana lah. Ya. Saya betul-betul dekat parking nak naik Gunung Jerai tu, homestay saya. Oh, okey. Okey, pernah Gurun. sampai sana. Nak naik Gunung Jerai tu boleh panggil van datang ambil daripada homestay saya, naik atas dan hantar balik lah. Ni nak buat website untuk homestay ni yang belajar daripada Azin ni. Okey. Sama-sama belajar. Okey. So perkenalkan juga macam Kak Zah. Kak Zah dia sekarang ni dia mau fokus kepada sabun refill. Okey, macam sabun yang mesin tu, yang apa, macam vending machine tu kan, macam yang boleh refill tu, Kak Zah buat lah. Macam mana Kak Zah dekat Kelang lah Kak Zah, boleh share sikit ke yang Kak Zah buat tu? Oh, saya ada satu dekat Kajang Prima tu. Saya suruh adik saya settle lah. Saya dekat Pahang. So, saya kalau ni memang dekat Pahang. Untuk buat sabun refill tu. Baru ya, setahun. So okey no Kak Zah no, dia punya sambutan pun okey Kak Zah no. Alhamdulillah. Setakat ni okey lah. Bagus. Okey, alhamdulillah Kak Zah pun walaupun itulah dia, bila dia even dia baru pencen je pun dia dah cepat-cepat dia dah ada aset. Salah satu aset bisnes dia ialah Kak Zah buat aset sabun refill ni lah. So very good, quite good idea jugalah. Okay. Alright. So insyaAllah kita berkenalan sikit lah dengan Tuan Rafizan pula. Tuan Rafizan boleh tak perkenal diri sikit? Sebelum ni kita kenal kan? Okey, boleh. Saya Rafizan. Dengar ke? Dengar, clear. Okey. Dengar, clear. Saya dari Sabah, sekarang duduk di KK.
Saya cikgu sekolah rendah. Sekarang bisnes saya buat part time rent lah, real estate negotiator, jual rumah, jual tanah, begitulah. Oh, dekat KK sekarang ni. Okay, ya. Saya ada anak dekat Kuching, Sarawak. Kahwin orang Kuching. Jauh juga tu 2 Oh, jauh-jauh. jam setengah juga tu naik flight dari KK ke Kuching. Ya. Okay. So rasanya insyaAllah kot macam apa Tuan Rafizan dengan Kak Zah macam ada macam related sikit lah dalam bidang property ni Kak Zah kan. Yep. InsyaAllah ada juga. Okay, so sama-sama ada juga macam Kak Zah pun, actually Kak Zah pun ada homestay juga. Dekat Pahang Kak Zah kan. InsyaAllah. Baru nak buka, baru siap, tapi belum, baru nak masuk furniture apa semua tu lah. Dekat Pahang dengan kat mana Kak Zah? Saya dekat Jengka. Oh, Bandar Pusat Jengka. Jengka dengan mana lagi satu homestay Kak Zah? Felda Jengka. Lagi dekat Shah. Saya Felda Jengka 5 Ah, Pahang. ah, Satu lagi yang dekat Shah Alam ni pun sebab saya tak ada masa lagi, sebab tu baru start dekat Pahang lah dulu. Baru nak start kat Pahang. Lepas tu dekat Shah Alam ni saya belum buat apa-apa lagi lah. Ni habis berhenti ni baru nak pergi tengok macam mana. Okey. Bukan apa saya tanya Kak Zah pun berkenaan homestay Kak Zah. Memang dalam kelas kita ni kita akan fokus dekat Kak Zah punya sabun refill tu. Macam mana kita nak establish dia tu. Menjadi aset digital kita. Tapi dalam masa sama sebab Abalan pun buat homestay. So Kak Zah pun sambil-sambil Kak Zah boleh ambil input juga. Sama juga macam cara Fizan lah. Ya, kita share, no problem. Alright. So baiklah kalau macam tu insyaAllah sekarang ni pun dah hampir 9.40. Kita boleh start lah kelas kita dengan kelas pertama kita dulu kot lah. Semua boleh Ya. Okay. Boleh. Okay, baik. Alright. So semua nampak skrin saya? Ya. Okay, baik. So kita mulakan kelas kita dengan bacaan Bismillah dan Al-Fatihah lah. Kita doa semoga ilmu kita ni diberkati Allah Ta'ala dan juga bermanfaat untuk kita semua insyaAllah. Okay, so kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina ni'mataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya Recording in Arhamar Rahimin. progress. Allah Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat datang kepada semua, kepada Abalan, kepada Kak Zah dan juga kepada Tuan Rafizan ke kelas Tukang Website Academy kita pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat datang. Alright. So, okay, kita mula kelas kita. Okay, so kita bermula kelas kita untuk hari ini, untuk kelas pertama kita, untuk kelas Bina Aset Digital menggunakan website, AI dan automation. Okay, jadi ini adalah kelas pertama kita untuk market research lah. Untuk market research. Jadi kalau kita tengok, saya nak tengok sikit lah sebelum saya sentuh ke topik yang kita akan teruskan ni. Saya nak tengok sikit feedback daripada yang rakan-rakan yang join kelas hari ni berkenaan topik market research kan. Okay, kita tengok sikit. Okay, kebanyakannya daripada macam saya ada buat soalan questionnaire untuk kita nak faham customer kita, iaitu kita nak faham Abalan, Kak Zah dengan Tuan Rafizan kan, berkenaan market research. Jadinya kebanyakan feedback yang kita fahami sebelum ni kurang buat market research ataupun tak buat. Macam Kak Zah belum pernah buat. Tapi kenapa market research penting untuk bisnes? Untuk luaskan lingkungan pasaran bisnes. Betul Kak Zah. Okay, yang tu pun betul. Lepas tu untuk Tuan Rafizan pun belum pernah buat market research. Okay, jadi kalau macam untuk Abalan bagi tahu
dia belum pernah buat sebelum ni. Tapi lepas dia dah join kelas kita ni, dia pun dah buat dah dan dia dah mula faham. Iaitu market research ni dia untuk apa? Untuk mengetahui siapa pesaing kita. Okey. Tapi dalam kelas ni, sebelum saya nak kupas dengan lebih detail tentang market research ni dia adalah satu benda yang sangat penting yang ramai kita bila kita start bisnes, kita tak mula dengan market research. Tapi kalau kita tengok banyak company besar macam Sony ke, macam company Sandabi ke, company apa-apa brand yang besar lah macam Breeze ke apa ke, sabun syarikat kilang pengilang yang besar kan, mesti mereka akan ada satu department yang diorang akan invest yang banyak dekat bahagian department research. Sebab research ni lah yang mereka akan kaji tentang customer punya customer punya needs, apa masalah customer, produk macam mana yang customer nak. Sebab bila kita dapat maklumat yang tepat ni daripada market research kita, yang tu yang membuatkan kita punya marketing tu lagi senang. Marketing kita lagi cepat convert, customer lagi cepat buat belian dan lebih cepat engage. Okey. Jadi, cabaran sebenar. Saya nak recap sikit lah. Kak Zah dengan Tuan Rafizan pun sebelum ni ada join dalam kelas dengan Abang Lan, ada join dalam kelas kita macam mana tentang aset digital ni, macam mana kita join ni. Antara sebab dia mula-mula ialah sebab anda tak tahu nak mula dan tak jelas flow macam mana dalam nak buat aset digital ni. And then tak tahu macam mana nak tarik leads dan customer, tak ada sistem jualan dan income, and then bergantung kepada platform orang lain. Jadi sebab kita hadirkan hari ni ialah untuk kita nak jana pendapatan, nak bina aset digital sendiri, nak kuasai AI dan automation, upgrade hidup dan bisnes kita. Jadi kita nak faham apa itu aset. Jadi untuk aset digital yang kita nak bina ni, kita nak faham kita nak bina aset macam mana Kak Zah bina aset untuk sabun refill Kak Zah buat tu. Itu salah satu aset. And then homestay yang Kak Zah buat dan Abang Lam buat, itu pun aset yang mana kita beli rumah dan orang sewa dan kita dapat tambah nilai dan kita boleh dapat income, extra income. Macam Tuan Rafizan pun aset digital Tuan Rafizan dengan walaupun bekerja sebagai guru, dia pun ada buat bisnes. So dia boleh ada side extra income. Jadi itu tindakan yang bijak lah. Sebab kita nak tambah aset. Tapi dengan digital ni, kita nak tambah aset ni dia unlimited. Dia tak macam fizikal. Kalau macam fizikal, kita beli rumah ke bank kemas, dia lebih kepada fizikal, dia terhad. Tapi kalau macam aset digital ni, dia unlimited. Dan cost dia lebih rendah. Macam tu. Tapi dua-dua pun bagus juga. As long dia nama dia aset. Kalau liability ni benda yang susut nilai, keluarkan duit dan memberi beban kewangan sikit lah. Itu ialah liability. So saya nak share inspirasi lah macam mana kita semua bermulanya untuk kelas kita aset digital ni, ialah kita bermula pun dengan salah satu inspirasi daripada Tuan Arsyad ni lah. Tuan Arsyad Ismail ni, dia adalah seorang pemuda daripada Malaysia yang mana dia beli domain AI.com. AI.com tu pada tahun 1993 dengan harga $100 ataupun RM400 kita, and then dia jual balik domain tu dengan harga 70 juta US dollar ataupun dengan harga duit ringgit Malaysia 276 juta. Yang tu yang nak habaq bagi tahu, kata domain ataupun aset digital ni, bila kita bermain dengan benda digital ni, dia punya nilai tu boleh jadi unlimited, tak boleh fikir. Yang tu pentingnya domain. Ni contohnya macam kas.com. Domain yang mana kas.com ni dia dijual dengan harga 872 juta. Tapi dia ni bukan setakat nama domain, tapi dia jual the whole business. Setakat ni yang digital pada saya semua liability belum jadi aset lagi. Tak apa Tuan Rizal. Good. InsyaAllah lepas ni bila kita ada ilmu bina website dengan AI sebagainya ni, semua benda boleh jadi cepat. Kita dah boleh bina aset lebih daripada yang kita ada sekarang ni, insyaAllah. So macam domain, kita boleh bagi perumpamaan macam number plate kereta lah. Macam number plate kereta. So dia bermula macam kita kata macam Kak Zah. Kak Zah pun start daripada sabun refill Kak Zah. Macam Kak Zah, macam sabun refill Kak Zah tu, nama brand tu Kak Zah dah tetap ke Kak Zah? Nama apa? Sari kan?
sabun suri. Suri. Ha. Suri. Kak Zul dah confirm dah brand tu. Belum. Tapi untuk jualan tu memang nama Suri lah. Tapi tengah fikir nak tukar jadi Seri. Nak tukar untuk jualan. Oh, sabun ataupun suri ataupun seri lah. Okay. Alright. So maknanya macam tu lah Kak Zul. Maknanya bila Kak Zul nak buat something, Kak Zul join kelas dulu untuk nak dapat dulu idea dan pemahaman sebelum buat decision kan. Maknanya Kak Zul kan macam sebab apa? Nama brand tu lah yang penting. Okay, dia sebenarnya nama brand tu yang penting. Bila one day, bila dah brand tu dah besar tu, kita dah ada sekali dengan website lah. So website ni dia akan buat bagi satu brand tu, dia akan jadi nampak lebih gah lah. Lebih kurang macam tu. Okay, so boleh tengok macam mana domain-domain ni dia boleh dijual dengan harga 1.8 juta, 1.8 juta, yang mana kita boleh tengok dekat brand bucket lah. Yang ni pun rasanya Cik Rafizan dan Kak Zul Abala pun mungkin dah pernah tengok dekat brand bucket macam mana kita boleh jual nama domain ni. Okay, so dalam kelas ni insyaAllah kita akan pilih macam mana nak cari domain yang paling terbaik. Okay, kenapa ramai tak ada aset digital? Kerana tak tahu nak mula, tak tahu positioning domain, tak tahu bina website, tak tahu monetize dan tak ada roadmap. Sebab tu dalam kelas ni, sebab tu kita start dengan research. Research tu yang penting untuk nak membolehkan kita ke arah direction untuk nak bina aset digital ni. First starting dengan aset digital dulu. Okay, kalau kita tak ada domain sendiri, bisnes kita bukan milik kita. So maknanya macam tu Rafizan, Kak Zul dengan Abalan, kalau kata bisnes belum ada domain, orang lain beli dulu domain kita tu, nanti bisnes kita dah besar dah, and then kita terpaksa beli domain tu dengan orang lain. Kalau orang lain tu dia letak harga dengan harga yang tinggi, kita kena beat lah. So tak nak sebab tu kita kena cepat-cepat. Kita dah decide bisnes apa yang kita nak buat, kita pilih nama domain tu terus cepat-cepat. So insyaAllah dalam kelas ni niat saya ialah saya nak tunjuk shortcut lah. Macam mana shortcut kita terus boleh buat keputusan yang lebih tepat. Okay, berbanding kalau kita nak cari information sendiri, kita nak cari dekat Google, nak tengok kat TikTok, nak tengok maklumat terlalu banyak. Tapi macam saya sendiri, saya bina beberapa bisnes saya, bila saya buat satu, saya dah buat mistake. Saya buat rupanya kesilapan saya tak buat research. Lepas tu saya terpaksa ni. So bila saya dah ada experience macam ni dan juga saya buat website untuk klien dan juga untuk student-student, jadi saya tengok dia ada pattern ataupun framework untuk kita nak buat benda ni. Jadi yang tu yang saya kumpulkan jadi dalam 9 modul ni. Dalam 9 modul ni insyaAllah boleh menjimatkan masa semua akak abang semua untuk hasil aset digital. Okay, so framework utama blueprint bina aset digital ni, okay, ni dia punya framework lah. First, kita pilih domain yang strategik. Domain yang strategik ataupun nama brand yang strategik. And then kita bina website yang convert. Bila bina website pun, kita nak kena bina website yang bila orang masuk, orang dia akan macam terpukau untuk buat belian dengan kita. Benda ni dia ada strategi dekat copywriting, dekat gambar, dekat branding. So branding dan everything ni, yang tu yang membuatkan orang macam pilih brand kita ataupun brand pesaing. Kenapa orang pilih brand kita? Kenapa orang pilih brand pesaing? Sebab dia terpengaruh oleh psikologi secara dia tak sedar kadang-kadang kan. Contohnya macam brand, warna brand, font brand, lepas tu macam ayat-ayat yang kita guna copywriting kita. Okay, dengan sekarang ni pula ada AI, Alhamdulillah lah. Dengan ada AI sekarang ni kerja kita cukup senang. Kan? Okay, kita nak buat gambar ke, kita nak buat ayat copywriting ke. Kalau tidak ni memang sangat susah lah. Sekarang ni dalam masa tak sampai 10 saat kita dah boleh siap dah. Yang tu yang bestnya lah dalam kelas AI ni. Okay, and then kita akan set up list dan funnel system, and then monetize dan scale. Macam mana kita buat marketing. Okay, tanpa sistem ini kita pilih domain yang salah, tak ada brand. Okay, website tak convert, tak ada sale. AI guna salah, buang masa, iklan jalan, rugi duit. Okay, so dalam minggu pertama ni, yang akak, Kak Zul, Cik Rafizan dengan Abalan kena fahami ialah kita punya perjalanan kita, mula kita akan go to market research. Kita akan research dulu, and then after research, kita akan pilih satu domain yang kita decide. Lepas tu bila kita decide domain tu, kita akan go to branding. And then branding tu kita akan buatlah pemilihan warna branding, color palette, fonts, lepas tu style sebagainya dekat branding. Okay, branding ni pun satu benda yang mahal lah. Biasanya mungkin
Tarafizan, Kak Zah dengan Abala mungkin pernah tengok macam mana mahalnya satu branding. Kadang-kadang harga branding boleh cecah RM10,000, RM20,000, RM50,000, RM500,000 sampai RM1,000,000. Mahalnya branding tu. Tapi kita akan belajar dalam kelas ni, okay? And then minggu kedua kita akan belajar guna AI untuk content dan traffic cara yang betul. And then minggu ketiga website theory and development. And then minggu keempat marketing, organic dan juga ads, okay? So yang ni lah dia punya cycle dah. Ini cycle dah kak. Okay. Cycle dia daripada research, business and market research, and then pemilihan domain dan branding, and then AI tools for design, and then AI web development, okay, and then marketing, and then closing. Okay, yang ni dia punya kitaran lengkap lah. Selalunya kadang-kadang kita terlost tu sebab kita terus belajar buat website. Kita tak belajar daripada research. Kita tak, and then kalau kita tak ada benda ni, dia akan go back and forth, dia akan agak makan masa lah. Sebab tu saya susun kelas yang mudah ni, insyaAllah ikut, faham dan kita boleh praktik lah. Okay, so market research. Okay, so market research ni, dia punya point dia. Market research ni, dia actually ialah kita cuba bantu menyelesaikan masalah. Yang tu kita punya point. So, kita dalam sale ataupun dalam bisnes, kita punya objektif ialah kita nak solve problem. Kita nak solve problem. Sell the problem you solve, not the product you have. Bukan produk kita, bukan cerita pasal sabun kita ni. Betul juga, yang tu kita macam feature, advantage dan benefit. Macam sabun Kak Zah, dia macam sabun tu dia mungkin tekstur dia lembut ke ataupun wangi ke apa ke, tu semua tu betul juga. Tapi dia menyelesaikan apa betul-betul masalah tu. Saya yakin nanti insyaAllah Kak Zah dengan Cik Rafizan dengan Abala nanti mungkin akan nampak lagi. Oh, rupanya bukan setakat yang ni. Rupanya ada satu masalah yang betul-betul yang customer akan trigger untuk buat belian dengan kita tu. Okay, so yang tu yang ada dalam research tu. Okay, so first, paling penting paling penting before kita nak start business ataupun kita nak start any new service atau new product, yang penting ialah apa Tuan Rafizan? Tuan Rafizan nampak apa Tuan Rafizan? Yang paling penting ialah apa Tuan Rafizan? Ialah niat lah. Okay, nampak? Saja nak pergi engage sikit je. Okay. Okay, so actually bila kita nak buat business, actually yang paling penting tu sebelum kita nak mula, sebelum kita terus fikir tentang untuk dapat profit apa, sebenarnya kena penting tu ialah niat. Niat kita yang penting first. So first kita nak start niat kita tu, of course lah yang paling penting kita sebagai orang Islam, kita niat kita buat business ni kena lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. So insyaAllah aku buat ni lillahi ta'ala untuk ekonomi Islam, untuk nak bantu umat Islam untuk lebih maju, nak bantu kita negara Malaysia lebih makmur insyaAllah kan. So niat kita penting, sebab apa? Bila kita ada niat, ini baru dia akan datang matlamat visi dan misi. Benda tu kita kena, sebab kita sebagai orang Islam, kita memang yakinlah semua tiada daya dan upaya, semuanya Allah Ta'ala yang mengizinkan. Jadi dengan niat kita niat kita nak buat bisnes ni, nak bantu orang yang perlukan kepakaran kita, memerlukan produk kita. Jadi kita nak bantu mereka ni. Jadi insyaAllah bila niat kita betul, Allah Ta'ala dia akan permudahkan kita daripada, maksud saya tu permudahkan tu ialah macam tu lah, dia jumpakan kita dengan orang-orang yang baik dengan kita, macam Kak Zah, Cik Rafizan dengan Abalan. Lepas tu dia mudahkan kita punya kerja kita, dia bagi kita idea, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita kefahaman, dia bagi kita tindakan yang betul. So niat memang penting lah. Niat penting, dia akan memudahkan urusan kita insyaAllah. Jadi niat kita untuk nak solve problem. Jadi sebab tu dia sebagai usahawan ni, kita betul sebab kerja kita ialah untuk cari masalah. Bukan cari masalah dengan orang macam mana, tapi kita nak cari apakah masalah yang ada tu, and then kita boleh fikir di sebalik masalah tu apa peluang yang kita boleh grab. So sama lah, kita nampak lah macam mana Abalan dekat Gunung Jerai tu, dekat situ ada rumah, and then Abalan boleh dapat nampak peluang untuk jadikan satu homestay. And then bukan setakat homestay, Abalan brandingkan pula dia jadi Mak Tong Villa. So dia macam
opportunity, dia nampak peluang. Sama juga macam Kak Zah, macam Tuan Rafizan kan. So kita tengok problem. Kita tengok problem and then barulah kita akan explore opportunity tu. Jadi kenapa market research ni wajib untuk website? Okay, kenapa market research wajib untuk website ataupun aset digital kita? Sebab untuk nak mengelakkan website cantik tapi tak jual. Majority orang buat website, dia ikut rasa sendiri, tak boleh. Sebab design yang cantik tapi tak ada demand, tak ada sale. Benda ni memang saya sendiri lalui. Macam mana bila kita buat website, bila dah siap, kita akan buat testing plot, A-B testing. A-B testing, kita akan bagi website yang sama dengan copywriting yang berbeza, bagi orang testing, yang mana yang orang akan rasa lebih convert. So, dia penting dekat market research lah, dekat copywriting dan sebagainya, warna sebagainya kan. Jadi, bila ada market research jawab, orang nak apa, masalah sebenar mereka, apa yang mereka sanggup bayar, website tanpa research itulah liability yang kita duk bayar domain, bayar hosting, tak balik return. Orang rasa macam rugilah ada website, berapa nak ada website nak bayar setiap tahun je. Tapi bila kita ada ilmu, website tu dengan research, website tu lah dia akan jadi asset ataupun jana duit kepada kita, okay, recurring income. Jadi cari duit dalam market, bukan idea sendiri. Jadi sebelum kita nak start ni, kita kena tengok dulu dalam market tu apa yang market yang dah cari benda ni. Jadi saya nampak betul lah macam Kak Zah nampak sabun refill ni orang duk cari. Kak Zah mungkin, tapi sebelum kita nak buat satu produk, biasanya kita sendiri adalah orang yang menghadapi masalah produk tu sendiri. Mungkin Kak Zah pun ada masalah dengan sabun basuh baju, nak dapatkan contohnya. Ataupun Tuan Rafizan pun mungkin pengalaman nak beli rumah pertama tu rasa macam susah macam mana nak buat. So Tuan Rafizan ada experience tu nak bantu orang yang tak ada experience ni. So sama juga macam Abalan lah. Macam mana bila nak cari homestay yang sesuai kan. Okay, so bila kita dah masuk ke market yang betul, barulah ikut duit, bukan ikut rasa. Okay, positioning yang jelas. Sekarang ni kita dekat dalam satu bisnes yang terlalu crowded, terlalu banyak persaingan. Jadi sebab tu penting ilmu yang akan saya share dalam kelas nanti ni, yang mana ilmu tentang branding, ilmu tentang positioning, ilmu tentang pemilihan domain. Sebab kita nak bagi orang senang ingat kita. Kita nak orang senang ingat kita, iaitu dengan cara pemilihan nama yang betul dan juga warna branding dan sebagainya lah. Tanpa research, website jadi umum, blur, tak jelas siapa target. Jadi bila tak jelas ni, yang tu yang membuatkan kita punya produk tu, hari ni orang mai beli, lepas tu esok lusa orang tu dah tak beli dah. Dia branding ni, branding tu yang membuatkan orang repeat. Research, maknanya dia daripada research, kita position kita punya business tu, orang dah ingat and then dia akan repeat. Yang tu yang membuatkan dia jadi aset digital. Yang tu yang saya nak highlightkan sebenarnya, aset digital ni, dia bukan sekadar buat website. Buat website guna AI ni semua orang boleh buat. Tapi dia adalah strategi macam mana kita nak bina bisnes yang recurring. Orang masuk, bila orang ada masalah, orang akan ingat Cik Rafizan. Bila orang ingat masalah, orang akan ingat Kak Zah. Bila orang ada masalah yang berkaitan, orang akan ingat Abalan. So kita nak positioning dalam mind customer kita tu untuk apa masalah yang kita solve. Jadi dengan research ni, website untuk ejen hartanah nak dapat lead setiap hari tanpa bergantung pada WhatsApp pun insyaAllah boleh jadi senjata closing. Okay. So jimat masa, cost, elok burn duit iklan. Okay, kalau terus run ads tanpa research, yang tu yang membuatkan kita punya iklan kita burn. Kita belanja banyak tapi tak dapat customer. Lead masuk tapi tak convert. Orang yang masuk ke iklan kita tu, dia masuk tapi dia tak tahu, dia masuk, dia tak sharp. Dia tak sharp. Dia tak tahu siapa sangat yang untuk siapa. Jadi bila yang customer yang leads yang masuk tu tak sharp, jadi kita terpaksa closing banyak. Bila kita terpaksa closing banyak, jadi kita waste dekat kita punya marketing budget lah. Jadi dengan research ni, copywriting kita jadi tepat, target audience kita jadi tepat, conversion kita pun naik. Ini terus relate dengan situasi sekarang, ads dan low conversion. Okay, jadi bina website yang convert bukan sekadar design. Market research akan guide. Tanpa research, design ikut suka. Ayat general, call to action lemah. Tapi dengan research, design ikut psikologi market, ayat sentuh sakit, pain point, call to action, high intent. Maknanya orang akan lebih take action lah. Okay, cara buat market research praktikal 5 langkah. First, kita kena tahu dulu siapa target market kita.
kebanyakan orang yang salah dia bila dia nak bina satu bisnes, dia terlalu general. Bila kita tanya produk ni untuk siapa? Untuk semua. Memang memang bisnes atau produk kita untuk semua. Tapi specifically dia mesti ada orang yang spesifik yang perlukan kita. Jadi kita nak tahu orang yang tu lah kita panggil customer avatar. Jadinya apa yang boleh Abalan, Kak Zah dengan Cik Rafizan buat ialah cuba list macam Kak Zah tengok Kak Zah punya customer kan yang selalu repeat sabun refill, siapa yang repeat paling banyak? Siapa yang repeat paling banyak? Lepas tu kita nak tahu orang tu dia senang. Maknanya dia bila dia beli produk kita ni memang kita boleh deliver. So kita nak tahu 5 customer yang selalu repeat. So kita ambil nama depa ni, ambil nama, umur, profile. Kita adakan satu profile. Bila kita tengok balik profile kita tu, kita akan nampak pattern. Kebanyakan depa ni profession dia apa? Laki atau perempuan? Umur dia berapa? Dia berkeluarga. Contoh macam Abalan, homestay yang berkeluarga, biasanya keluarga tu dia berapa anak? Biasanya berapa? Contohnya dia mesti keluarga yang ramai. Lepas tu dia kerja kat mana? So bila kita dah nampak pattern yang sama, kalau kita boleh dapat 5 customer yang pattern yang sama, so maknanya satu Malaysia yang ada kita kata lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia lah kan. So kita tak memang sangat insyaAllah possible untuk kita nak dapat benda yang sama balik kita repeat lah. Kita nak customer yang sama. So customer yang sama tu lah bila kita dapat customer yang sama yang betul-betul kena dengan produk kita, memang kita dah tengok market gap tu dalam banyak-banyak market. Contohnya macam Cik Rafizan pun tengok kalau dalam untuk untuk cari hartanah tu, properties, untuk cari rumah, market gap tu kalau dekat kawasan situ biasanya masalah dia apa? Kita boleh tengok lah kalau kata macam jenis produk ni. Kalau jenis produk Kak Zah boleh tengok dekat Shopee lah. Kalau tengok kat Shopee kita tengok yang review, kita tengok yang 1 bintang. Kita tengok orang yang bagi 1 bintang dekat produk kompetitor kita. So dekat situ barulah kita faham apakah masalah dekat produk kita tu. So kita daripada ada produk tu kita boleh situlah kita bila kita kata kita ada produk sabun yang menyelesaikan masalah sabun tak berapa berwangi. Kita berwangi lebih contohnya kan. So orang yang perlu produk sabun dan nak yang wangi, dia akan tulis, Kak Zah punya produk sabun seri ni dia memang dia lagi ni lah, lagi wangi contohnya lah. Lagi bersih contohnya. So orang akan ingat. So kita kena tengok pesaing kita punya ni jugalah. So kenal masalah pain point. Cari tak cukup sale bergantung pada Shopee atau WhatsApp, tak ada sistem, penat layan customer manual. Ini bahan utama copywriting. Kita kena kenal apakah pain point customer kita. Memang mereka nak produk sabun, memang dia perlukan produk homestay, memang mereka perlukan produk hartanah ataupun rumah properties. Tapi apakah pain point yang spesifik yang mereka hadapi tu? And then tengok demand validation. Kita tengok dekat TikTok, kita search keyword niche kita tengok kat Shopee dan Lazada produk yang laris, and then kita Google keyword, kita tengok ads FB, IG dan TikTok dan lain-lain. Kalau market hidup, maknanya demand tu banyak jugalah. So study competitor. Kita dalam zaman sekarang ni, kita mesti kita nak cepat. Bila kita nak cepat ni, kita jangan cipta daripada kosong. Kita sebaiknya kita tengok kompetitor kita. Contohnya macam Kak Zah buat sabun, Kak Zah kena tengok kompetitor yang buat produk sabun juga. Contoh 5 lah, ambil 5. Contohnya apa yang buat sabun refill lah contohnya. So tengok kompetitor tu. Lepas tu kita bila nak tengok kompetitor, kita tengok satu kompetitor global, luar negara, macam brand-brand besar macam Breeze ke apa benda ke, Softline kan. Sebab depa ni company yang global, mereka ni memang dah invest ratusan atau jutaan dolar untuk nak build depa punya brand. So itu cara shortcut kita terus tengok kita punya kompetitor. So selain daripada kita tengok global, kita tengok juga yang lokal. Lokal ni pun sebab kita nak tengok pasaran tempatan. So bila contohlah saya beritahu macam
contoh macam untuk Abalan dululah sebab saya dah go through dengan Abalan sebelum ni. Okay, macam Abalan sebelum ni Abalan buat homestay, saya suruh tengok juga walaupun dia buat homestay, cuba tengok macam hotel Hilton. Walaupun Hilton tu bukan homestay, tapi depa adalah satu company yang bahagian penginapan lah kita kata. So kita tengok depa punya idea, warna, branding. Jadi kita guna warna dan branding depa tu ke dalam bisnes kita. So automatic bisnes kita yang kecil nampak macam bisnes besar. Faham tak? So yang tu dia punya idea dah. Sama jugalah macam Cik Rafizan pun. Yang tu dia punya mindset dah Cik Rafizan. So kita kena list. Kita kena list kita punya kompetitor tu. Okay, bukan kita tiru tapi kita inovasi. Maknanya kita tengok apa yang dia orang punya bagus. Biasanya kita akan pilih dua. So kita akan combine lah. Macam brand A dengan brand B, kita combine dia jadi brand C, brand kita lah. Yang tu dia akan jadi inovasi. Kalau kita dua boleh, kita dapat tiga ataupun empat. Kita combine dia punya. Oh, brand A ni dia bagus dekat harga. Brand B ni bagus dekat dia punya ni. Brand C dia bagus kat ni. Brand D dia bagus kat ni. So kita combine ni jadi brand kita. Yang tu cara untuk kita tengok macam mana kita nak buat brand kita 10 kali lebih power. Okay. Extract angle jualan. Gabung semua. Okay, contoh problem tak ada sale konsisten, nak income stabil. Solution website automation. Website yang bantu generate sale walaupun anda tengah tidur. Ini high converting angle. Okay, yang ni contoh dia. Formula simple. Market research ni yang kita kena ingat ialah paling basic bila kita nak start, kita kena tahu siapa, and then sakit apa, and then apakah yang dia orang nak. So, macam Kak Zo, Cik Rafiza dengan Abalan macam mana join dalam kelas saya pun, Alhamdulillah lah, thank you join. Semua tu pun daripada pengalaman macam mana saya buat soalan kaji selidik. Bila saya faham apa yang customer nak dan apa yang mereka perlu, so dengan mudah kita boleh buat satu message yang terconvert. So macam tu yang penting tu. So Kak Zo, sebab tu saya kata Kak Zo, Cik Rafiza dengan Abalan cuba list 5 best customer, repeat customer, best 5 repeat customer. Ambil list 5 repeat customer, 5 atau lebih, lagi banyak lagi bagus. Lepas tu daripada customer kita ni, yang tu yang kita tanya depa. Apa yang membuatkan depa pilih kita bukan brand lain? So jawapan ada dekat kita punya best customer ni. Mungkin dia akan bagi tahu kat kita benda yang kita pun tak tahu. Mungkin harga, mungkin servis, mungkin bau. So bila kita tengok daripada semua ni ada satu persamaan, yang tu kita akan jadi kita punya killer message. Contohnya macam tu lah. Okay. So market research bukan step kecil. Ini adalah foundation. Ini yang membezakan antara website yang 500, website yang 5,000 dan website yang berharga 50,000 website sebenar. Okay, kalau kita bercerita tentang website ni, contohnya macam website Petronas, website Shell, website Exxon Mobil ke, website company-company yang besar lah. Pasal apa harga website dia sama juga, gambar, design, everything, tapi kenapa harga website tu sampai ratusan ribu atau juta? Sebab dia ada complete package macam branding dan sebagainya. Dia adalah asset. Sebab tu dia mahal. Okay, so framework utama, first kita nak kena faham siapa customer kita, and then apakah kesakitan mereka, and then mereka ni betul-betul nak apa. Okay, so market research bermula dengan customer. Jangan tanya produk apa saya nak jual, tanya siapa customer saya, apa masalah mereka, apa impian mereka. Okay, contoh ejen hartanah Sabah, macam macam Cik Rafizan kan. Okay, kita nak tengok sikit lah. Kita nak share dengan kawan-kawan kita juga. Mungkin kita boleh tengok macam mana Cik Rafizan pun buat ejen hartanah Sabah. Okay, so baguslah, Alhamdulillah. Macam Cik Rafizan pun dah ada website dah. Website ejen hartanah Sabah. So website dia pun lengkap. Yang ni buat dengan WordPress lah. Kita boleh tengok siap dengan ada semua sistem kan. Ada gambar semua ni kan. So very good lah. So kita akan, insyaAllah kita akan improvekan lagi macam mana kita nak buat website ni supaya dia boleh jadi lebih highly convert lah. Dia boleh jadi lebih convert. Contohnya macam ni kan. Okay. Ni contoh lah. Alright. So, okay. Pembeli rumah pertama siapa? Okay, kalau kita tengok tadi tu,
Kalau kita tengok website ni kan. Okey. Cik Rafizan, kalau Cik Rafizan tengok sini, untuk website ni, kita punya, okey saya kecilkan sikit. So pembeli siapa pembeli rumah pertama, penjawat awam ke, guru pelabuhan tanah ke, masalah tak tahu proses. Kebanyakan customer Cik Rafizan yang beli dengan Cik Rafizan ni, kebanyakannya diorang ni cikgu ke apa Cik Rafizan? Kebanyakan lagi cikgu ke apa? Bukan cikgu, tapi kebanyakannya penjawat awam lah, kita tangan awam. Penjawat awam. Penjawat awam. Okey, penjawat awam. So masalah mereka biasanya apa? Tidak tahu proses beli rumah, lepas tu penjawat awam dia tidak tahu guna loan government tu. Okey. Okey, so maknanya daripada sini saya nampak Cik Rafizan sendiri seorang guru. Maknanya daripada situ depa nampak Cik Rafizan ni Cik Rafizan boleh bantu depa lebih clear lah macam mana untuk nak buat loan lah. Okey. So maknanya bila Cik Rafizan dah ada ni, Cik Rafizan cuba list balik customer tu, cuba tanya kenapa betul-betul mereka pilih Cik Rafizan. Apa yang bagusnya Cik Rafizan berbanding ejen lain contohnya. So kita nak tahu kita punya kekuatan tu lah. Okay, so bila kita tahu tu, insyaAllah kita boleh lebih clear lah untuk nak buat kita punya market research. Okay, ni untuk Cik Rahimi. Cik Rahimi dia tak dapat hadir hari ni, tapi sama juga kes dia macam dia Cik Rahimi tengah develop satu platform nama Sihat to You untuk pesakit, penjaga, untuk siapa betul-betul untuk Sihat to You ni. So kita nak kena faham siapa audience kita. Dia apa masalah dia, and then apakah impian utama audience kita. Sebab benda ni kita akan guna dalam design dalam website kita. Macam Maton Villa, siapa, family gathering, hari keluarga, reunion, pelancong, masalah homestay sempit, pool kongsi, parking susah, tak mesra keluarga, impian percutian yang tenang, pool private, rumah besar dan family bonding. Okay, so saya share sikit lah website ni masih lagi dalam development, tapi kita boleh tengok lah kita masih lagi dalam development. Tapi macam mana website yang homestay juga, tengok macam Abalan, dia punya website ni memang untuk homestay. Abalan nampak Abalan ada Abalan. Okay, so kita nampak dekat dia punya hero banner ni, kita akan letak benda yang customer kita impikan. Dia perlukan, dia nak satu homestay yang ada swimming pool, dia ada suasana keluarga, lepas tu dengan barbecue, family gathering and private pool, villa berhampiran Gunung Jerai. Nampak dia punya ayat copywriting tu membuatkan orang yang betul-betul targeted, dia akan trigger untuk engage dalam website ni. So dia akan masuk lah, ni kita masuk gambar contoh dulu lah, nanti kita akan masuk gambar yang lebih ni lah. Nampak kenapa ramai memilih kami, homestay terlalu kecil. Nampak yang ni lah masalah yang saya nak mention tu. Apakah masalah customer kita? Memang semua orang pergi ke Gunung Jerai, semua orang cari homestay. Tapi kita menyelesaikan masalah homestay yang macam mana dekat kawasan tu, contohnya parking terhad, tiada ruang gathering, bilik air tak cukup, tiada kolam renang, tiada tempat kenduri kecil. Nampak tak? So mereka nampak benda ni, dia kata iyalah benda ni kena dengan masalah yang mereka tengah cari kan. Ruang yang direka untuk berkumpul, berehat dan mencipta kenangan. Villa yang luas, private pool, dewan aircon, surau, barbecue area. Nampak tak? Ayat-ayat dia tu dah buat kita rasa macam nak pergi lah. Kan? Sebab dia ada dia ada apa? Macam saya kata, daripada research lah. Yang ni alhamdulillah lah, daripada sama-sama kita buat research dengan Abalan semua. So hasil dah website yang dengan copywriting yang betul lah macam ni. So dia ada package dia 500 semalam, dengan dewan aircon 350 saja, villa dewan 750, kalau villa staycation pun 580. So okey lah. Lepas tu dia ada barbecue setup, ada tempat kemah, dekorasi pertunangan, extra tilam dan sebagainya. Lihat sendiri, nanti kita akan masuk gambar lah, gambar kat sini apa semua kan. Lepas tu boleh buat tempahan, nama, nombor telefon apa semua ni, berapa ramai, dia akan bagi jumlah dan terus hantar detail kat kita. So kita tak perlulah nak explain banyak kali kepada customer kita. Kalau orang tanya macam Kak Zul homestay kat mana Kak Zul? Dekat Pahang.
ada gambar, ada Ustaz nak cari dalam galeri nak hantar kan. Setiap kali nak tengok, setiap kali nak hantar kan. Tapi kalau Kak Zul dah ada satu alamat website untuk Kak Zul, boleh masuk je ke website kita. Tengok gambar kita kat situ. Kalau berminat, confirm je hantar WhatsApp kat kita, nanti saya confirm. So kita jimat masa macam tu lah. Lepas tu pula website kita ni bila dia dah siap ni, dia akan ambil masa lah. Tapi bila dia dah establish ramai customer masuk, bila Google tengok website kita ni banyak pelawat yang masuk, insyaAllah dari masa ke semasa dia akan push website kita duduk ranking first lah. Bila ranking first tu, yang tu yang mula customer kita kita duduk saja-saja tiba-tiba dapat order. Dah dapat daripada mana? Daripada Google. Yang tu lah. Yang tu yang penting untuk kita start research tu, untuk kita nak buat betul untuk kita punya aset digital kita. Okay. Alright, itu yang tu contoh dia kenapa pentingnya pentingnya market research. So sama juga macam Kak Zul, contoh macam Kak Zul punya target market betul-betul siapa? Suri rumah ke, kedai runcit ke, dobi ke, homestay ke, nampak dia spesifik. Dia bukan kata sabun suri ni untuk semua, tapi dia mesti ada satu niche dia tu. So masalah dia apa sebenarnya? Harga mahal ke, banyak plastik ke, susah dapat refill ke, impian mereka ni apa? Jimat kos, mesra alam, mudah beli. So kita nak tahu benda ni betul-betul, bila kita ada ayat yang betul, kita letak kat kita punya banner, bila orang tengok banner kita pun orang dah, yang ni lah yang kita nak. Contoh macam tu. So kita nak tahu apakah yang customer kita nak, bukan secara random kita buat macam tu. So formula positioning ialah saya bantu siapa menyelesaikan masalah apa supaya mereka dapat impian mereka capai apa. Contohnya saya membantu pembeli rumah pertama di Sabah. Contohnya saya membantu penjawat awam beli rumah pertama di Sabah untuk mendapatkan rumah impian tanpa pening memahami proses pinjaman. So itu contohnya lah bagaimana website jadi aset digital. Macam itulah bila website kita dah siap, website kita ada di online, dia akan meningkatkan credibility kita. Bila kita tengok satu company ada website pula, automatic orang tahu ini company yang besar lah. Lepas tu dia dapat tingkatkan jualan, maklumat pantas kan. Lepas tu bisnes kita 24/7 running, dia juga jadi katalog kita. Dia memudahkan pelanggan beli anytime. Okay, so bila kita dah ada kita punya alamat website tu, nanti Kak Zul letaklah dekat stiker ataupun Cik Rafizan, Abalan nanti letaklah dekat brochure, dekat kereta ke, ataupun dekat business card ke, ataupun macam Kak Zul dekat sabun ataupun mesin Kak Zul tu kan, sabun letak alamat website. So kalau orang kalau macam stok habis ke apa-apa benda ke, kalau nak jadi agent ke apa ke, Kak Zul dah dapat peluang. Kalau Kak Zul tak letak, contohnya kalau kita ada bisnes tapi kita tak letak website kita, orang nampaklah kita punya brand lalu macam tu. Nampak brand kita lalu macam tu. Tapi bila ada website, orang tengok website, orang masuk website dan orang tahu, orang beli. Yang tu beza bila ada website dengan tak ada website. Jadi pentinglah untuk kita ada website dengan zaman sekarang ni, dia bagi advantage. Jadi berbanding zaman dulu secara fizikal memang kita akan nak buat satu bisnes tu kita kena ada ratusan ribu. Kita nak kena ada beli kedai, renovate, ada staff, ada premis, apa semua ni. Tapi dengan zaman sekarang ni kita dah ada produk, and then kita ada produk digital kita invest untuk marketing, kita boleh dapat lebih daripada bisnes fizikal. Contoh kalau sebelum ni, kalau kata Kak Zul ataupun Cik Rafizan ke Abalan ke ada buat bisnes fizikal, mungkin bulanan overhead mungkin 10 ke 20 ribu. Tapi kalau 10 ke 20 ribu tu invest dekat online, tekan ads dekat Meta Ads ataupun TikTok Ads, lagi cepat customer yang dapat sale. Nampak tak? Daripada kita, sebab tu penting untuk kita go digital lah. Okay, so kali ni prinsip domain premium. Okay, so sekarang ni kita nak pilih domain lah. Macam mana Cik Rafizan, Kak Zul nak pilih domain yang betul. Okay, tips dia ialah kita kena cari domain yang paling pendek. Paling pendek lagi bagus. Lagi pendek lagi bagus. So benda ni mungkin takes time. Okay, sebab apa saya kata, saya ada kenalan saya yang buat bisnes,
yang buat bisnes tapi dia pun tak buat market research, dia pun tak take time untuk fikir thoroughly kan. So dia orang guna je nama yang 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 sempat. So bila dia orang guna nama yang dia orang tak research, bila contohnya kan, bila dia orang guna nama yang tak research tu, bisnes dia orang tu tak jadi recurring, tak jadi asset. Dia bila dia tekan ads, bila dia tekan FB ads ke dia tekan TikTok ads, baru dia dapat sale. Tapi kalau dia buat macam mana? Okay. So yang tu yang nak kata pentingnya pemilihan domain, pemilihan nama bisnes. Macam saya sendiri pun macam mana alhamdulillah bisnes yang saya buat ni saya tunjuk contoh lah supaya kita boleh nampak kan. Macam nama bisnes saya, yang ni untuk situation saya bisnes saya tukang website. Yang ni alhamdulillah senang. Bila orang ingat nak buat website, sebab kita hidup dalam zaman sekarang ni, semua orang ada masalah, susah nak ingat sebab terlalu banyak information overload. Jadi kita kena buat satu benda yang orang senang ingat. Betul, saya memang really heavily dengan ABS. Okay, bagus tu Cik Rafizan. Sama juga macam saya. Kita at first, dia yang teknik yang betul, Cik Rafizan buat betul dah. Heavily dengan ABS tu betul dah. Yang Cik Rafizan kena ada ialah positioning dan branding. Okay, contoh macam yang saya buat ni pun, macam saya buat ni, macam contohnya macam kilangkopi.com ni. Okay, yang mana yang saya buat ni, at first, memang saya pun heavily dengan ABS juga. Okay, tapi bila dah run dengan ABS, bila orang dah tahu dah, kita ada logo, kita dah ada brand, apa semua orang dah tengok dah. Dia punya ayat copywriting pun kopi fresh dari kilang. Pembekal kopi Arabica, kopi OEM, jenama kopi sendiri dan sebagainya. Orang, bila yang mana yang daripada ABS tu, dia dah repeat. Dia orang dah ingat dah. Sebab dia point dia zaman sekarang ni ialah kita nak bisnes yang orang senang memorize, remember kita. Senang ingat kita. Kalau Cik Rafizan ejen hartanah Sabah ni boleh. Tapi kalau kita ikut kita punya guideline, dia agak panjang sikit dah. Nampak ni, dia agak panjang sikit dah. Nampak kalau kita tengok ejen hartanah Sabah, dia ada beberapa perkataan. Dia ada agak banyak sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Adalah 17 perkataan. So, yang ni pun bagus juga untuk SEO. Maknanya kalau kita bermain SEO untuk Google, mungkin orang type ejen hartanah Sabah, mungkin boleh. Tapi macam sekarang ni, mungkin boleh juga untuk Cik Rafizan untuk buat branding diri Cik Rafizan sebagai ejen hartanah, mungkin rafizan.com saja. Saya nampak yang tu yang kita pernah tengok itu kan Cik Rafizan kan. So pendek. Itu salah satu pilihan lah. Bila kita dah ada, okay, masuk satu, kita nak ada 5 atau 10. Macam saya sendiri pun, saya akan list 20 ataupun lebih. Kita cari lagi banyak, baru kita akan lagi pilih lah. Sebab apa? Okay, so mungkin kita boleh cari yang benda yang related. Kita dengan nak tengok ejen hartanah Sabah ni, kita tengok brand-brand yang berjaya, dan kita tengok apa ke nama brand yang mereka guna, and then kita tiru basi lah. Macam tu. Contohnya, macam Abalan, dia buat Mat Tong Villa. Dia simple lah. Dia masih lagi dalam range jumlah perkataan tu balik lah. 4 ke 12 lah. Macam Mat Tong Villa ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia masih lagi 4 ke 12. Maknanya dia masih lagi dalam range. Lepas tu dia senang ingat. Tip dia ialah senang ingat, senang type. Jangan bagi orang nama yang orang kata macam apa benda, nak kena eja macam mana, susah. Macam kalau macam saya kata nak beli kopi kat mana, kat kilangkopi.com. So orang memang tak silap eja. Orang tak silap eja dan orang dah tahu nak kopi, Kilang Kopi contohnya. Macam lagi satu brand saya contohnya macam Kurfit. Kurfit ni ialah untuk produk untuk kurma sihat lah. Kurus dan fit. Nampak? Yang ni dia ada berapa? Dia ada 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia ada 2 suku kata. Suku kata nampak ni, satu kur, lepas tu lagi satu fit. 2 suku kata. So kita nak suku kata yang sikit. Kita tengoklah kalau kata macam brand-brand yang lain kan. Kita ambil contoh macam kita kata macam Breeze. Kita tengok macam Breeze. Contohnya sabun Breeze kan. Sabun Breeze, nama dia satu suku kata je, Breeze. Contohnya. Ataupun Fat.
Contohnya macam kita tengoklah apa-apa brand pun. Zeus satu suku kata dia lagi pendek, lagi mahal, lagi premium. So macam tu juga kalau kita tengoklah apa-apa benda pun lagi pendek, lagi mahal lah. So macam tu. Okay, so mudah senang taik, mudah sebut. 2 ke 4 suku kata kita tengoklah macam MACD, Adidas, Nike, yang tu lah branding. Branding ni dia adalah satu perkataan yang kita boleh kata kita yang hasilkan nama tu. Nama tu dia tak ada apa-apa maksud pun. Kita create macam sekarang ni banyak lah macam brand-brand daripada Korea yang masuk ke Malaysia ni macam Family Mart pun boleh jadi. Nampak? Family Mart. Dia suku kata yang pendek. Mudah sebut. And then .com available. Social media available. So bila kita dah pilih, contohnya, okay, saya tengok, okay, ni contoh-contoh brand saya lah. Okay, so contoh, saya nak tunjuk, contoh macam mana kita nak tengok. Okay, contohnya macam kat sini, kita klik dah satu kan. Okay, biasanya saya try tengok dekat JB Network lah, dia ada banyak lagi lah. Okay, contohnya macam kat sini. Lepas tu kita tengok, kita pergi kat domain. Okay, so kita pergi dekat domain. Lepas tu kita type nama domain kita kat sini. Contohnya, kalau macam seri.com memang tak ada lah sebab dia pendek. Kalau ada tu memang kena beli terus sekarang lah sebab terlalu pendek kan. Tapi memang biasanya kita tengok seri.com memang unavailable lah. Tapi cara dia kita nak dapat idea tu, saya kata kita kena buat competitor research, masuk dalam bidang masing-masing. Kalau macam sabun, kita tengok, sebab tu saya kata kita kena list kompetitor kita siapa. Kalau kata macam sabun Fab je yang saya ingat. Sabun Fab ni nama dia Fab. Okay, kita tengok website dia. Kita tengok website sabun Fab dia guna apa. Sabun Fab website official ada tak? Nampak dia punya nama dia Fab Laundry. So daripada situ kita nak dapat idea. So apa nama? Mungkin Suri Laundry. So bila kita dah ada kompetitor kita masuk, kita tengok dia punya website dia macam mana. Kita tengok website dia macam mana, apakah yang dia masukkan ke dalam tu. So kita tengok gambar sabun. So yang ni yang kita kena ada lah. Okay, so yang tu contoh Fab. Kita tengok lagi kalau macam sabun Febreze. Ni apa lagi Apa lagi yang ada sabun apa lagi? Nampak tanya orang umur. Dozy D-O? Dozy. D-O-Z-E-E. Sabun Dozy. Ya, kita tengok ni. Ni dia punya alamat dia Dozy Official. Mungkin dah ada orang beli dia tu dozy.com. Kita buat bukan apa, kita masuk ke kita punya kompetitor ni sebab kita nak ada idea macam mana depa punya branding. Nampak macam mana logo, suci, bersih dan wangi. Halal. Nampak dia bubuh benda yang dia buat market research macam ni. Dia buat market research dan dia tengok apakah yang orang cari kan. So kita tengok lagi. Nampak dia ada video. So dia ada apa lagi, quality control, ada macam ni. So kita tengok, dia guna warna macam ni. So saya tunjuklah contoh sikit. Okay. Nanti Cik Rafizan, Abang Lan dengan Kak Zul boleh try install ni lah. Nanti dalam kelas insyaAllah ingatkan saya kalau saya terlupa lah. Tapi boleh install ni macam ni. Satu ni nama dia Fireshot. Fireshot ni function dia ialah untuk kita screenshot gambar website kompetitor kita lah. So bila kita screenshot macam ni, kita print out lah. Kita screenshot gambar kompetitor, website kompetitor kita. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Copy to clipboard, nampak dia ada gambar macam ni kan. So kita print lah. Kita print lah supaya kita boleh tengok. So kita ambil lagi satu. Macam Fab. Fab ni pun kita screenshot dah. Kita screenshot gambar website ni. So sama juga macam Cik Rafizan. Nanti Cik Rafizan kena tengok untuk hartanah, company hartanah yang terkenal apa Cik Rafizan? Apakah company yang terkenal, ada tak? Boleh tak bagi saya? Ada tak Cik Rafizan?
Yang di Sabah. Sabah Ah, Hapseng. HUPSENG ke? Macam tu ke? HAP. Oh, HAP je. Okey, Hatsing kan? Okey. HAP Hatsing. Hmm. Hatsing. Yang ni Hatsing Consolidated Berhad. Dia memang Hapseng ni memang banyak company lah, salah satunya Oh. rumah lah di Sabah. Oh, okey. So kita boleh tengok lah idea lah. Kalau macam Hatsing ni nampak dia ada property development apa semua kan. Okey, so kita boleh tengok. Okey, ni satu. So bila kita dah ada ni, jadi untuk company, okey, mungkin kita boleh capture macam tu. Okey. So kita first tu kita nak ada idea dulu. Kita nak tahu dulu kita punya yang kita nak buat tu macam mana, apa maklumat yang ada. So bila kita dah ada tu barulah kita boleh plan. Macam apa lagi ya? Saya pun mungkin macam salah satunya mungkin macam Saim Dabi ke. Saim Dabi properties lah. Tapi lepas tu ada lagi macam Udaland lah. Tak silap saya Udaland. Lepas tu macam Kak Zah sendirilah Eco World Kak Zah kan. Mungkin kita boleh ambil idea juga. Eco World kan. Kita tengok macam mana. Tengok ayat copywriting dia, tengok logo dia kan. Kita nak ambil idea, nampak dia letak gambar orang yang ada suasana family macam ni ke. Macam ni. Kita nak ambil idea dulu lah. Kita tengok yang ni kalau macam ni. Lepas tu kita tengok Uda Properties. Okay, ni semua ni contoh-contoh lah. Okay, Sandabi Home. Okay, bila kita dah ada contoh ni, kita print out. Lepas tu kita boleh juga, bila kita dah dapat ni, contohnya kita tengok, okay, dia pernah ada gambar rumah. Lepas tu lah, kalau macam properties ni lagi satu, saya ingat saya macam iProperties lah. iProperties ni kan platform untuk ni kan. Mungkin kita boleh ambil juga idea-idea kat sini. So, bila kita tengok macam company-company besar ni, sebab tu saya kata, lagi satu, cuba tengok yang global pula. Kita tengok kat Malaysia, cuba tengok yang dekat global, dekat luar negara, brand sabun yang terkenal dekat Dubai apa Kak Zah? Ada tak Kak Zah, tahu tak Kak Zah? Tak tahu. Tapi point dia Kak Zah, sebab tu Kak Zah, bila kita tengok, sebab tu oversee, kita kata oversee tau, kita oversee benda lain tau. Kita tengok, kita ambil idea daripada Dubai. Dekat Dubai, dah ada satu brand yang terkenal, why not kita ambil idea kat sana, kita buat kat Malaysia. Faham tak Kak Zah? So kita ambil warna, kita ambil warna dia, kita ambil dia punya, kita tiru basi lah tu yang kata tiru basi tu. Kita ambil konsep dia dan kita masukkan elemen Malaysia contohnya kan. Okay, contoh macam Uda ni, kita tengok warna website dia, dia guna warna apa ke apa. Jadi saya tengok macam Sandabi ni, Sandabi ni dia gini lah. Agak apa, kita tengok warna dia. Okay, so okay, kita tunggu dia loading. So sementara dia loading tu, okay, so bila kita dah ada website yang kita nak tu, lepas tu kita tengok macam warna fat ni, dia ada satu warna yang orang senang recognize dah, ni warna dia. So cara dia, kita pergi kat sini, color picker ni, okay, color Zilla, kita klik ni, kita boleh pergi dekat sini, kita tengok warna apa yang dia guna. So kita tengok macam tu lah. So warna ni yang dia guna. So kita boleh tengok lah. Sebab tu saya kata, okay, yang ni dah kat Malaysia, takkan kita nak buat exactly sama, nanti orang kata tiru pula. Kita just type lah. Saya pun tak tahu, kita type most top sale, apa kita kata, laundry soap laundry soap Detergent. Detergent in, kita nak dapat idea je in Dubai contohnya lah kan. Kita nak dapat idea je kan. Kita pun tak tahu most top sale detergent in Dubai apa. So dia akan tunjuk nampak ni. K4, kita tengok dekat sini lah, mungkin gambar ke, kita boleh tengok gambar. Mungkin brand apa, Steel Spec juga. Breeze. Lagi apa? Pencil. So kita tengok dia punya brand tu lah. Macam ni Dozy, Malaysia punya. Tapi point dia macam tu lah. Apa-apa brand pun kita boleh tengok. Nampak dia punya brand yang singkat. Persil. Nampak brand dia Persil. Sama juga macam Cik Rafizan pun. Kalau Cik Rafizan guna brand agent Hartanah Sabah, boleh, tapi dia panjang. Adakah dia boleh print dekat label macam ni? Dia jadi panjang.
dia tak jadi branding tau. Dia tak jadi branding. Branding tu dia mesti short. Dia mesti short. Dia mesti benda yang kita boleh, dia daripada jauh kita boleh nampak dah. Macam ni, yang ni Lino lah, Omo, Belum, Tapi Clean, Persil, Ariel. Nampak? Dia punya, inilah brand. Brand tu dia adalah benda yang pendek, tight. So yang tu dia punya idea dah lah. So bila kita dah dapat, contohnya Tide, kita tengok Tide detergent. Tide detergent. So kita tengok Tide detergent ni, kita tengok dia punya website, Tide.com. Nampak dia punya ni mahal ni. Kalau ni Tide.com ni, nampak dia punya warna macam ni. Ni saya nampak macam warna Kak Zau punya sabun pun ada kok. So ya, dia boleh percaya Kak Zau. Kali ni kan Kak Zau kan, lebih kurang kan. Lebih kurang. Okay, so kita ambil ni page color picker, kita tengok dia guna warna apa. Warna ni. Color ni. Lepas tu kita tengok warna apa lagi dia guna. Selalunya top brand warna dia ada 3 warna je. Color 1, 2 dan 3, nampak? Dia akan guna warna yang sama je. Oh, nampak smart lah, nampak tu. So macam ni lah kita nak tengok idea tu. Okay. Alright, so kita kena tiru basi lah. Kadang-kadang bukan setakat daripada kalau kita brand sabun, kita exactly ambil brand sabun. Kadang-kadang kita boleh juga ambil daripada pewangi Rektra, MBPO ke apa-apa. Kita just nak ambil warna, tema warna yang sesuai tu. Okay. So sekarang ni itulah kita perlu cari domain. Okay, cari domain. Okay, untuk latihan Ikigai ni saya akan bagi dekat WhatsApp nanti lah. Ikigai ni Kak Zau tahu tak Ikigai ni apa? Cik Rafizan tahu tak apa itu Ikigai? Tahu tak? Beli buku tak ada baca. Simple untuk Jepun. Ya. Okay, Cik Rafizan tahu apa? Kak Zau apa Kak Zau? Tak tahu ni, tapi beli dah buku dah. Tapi tak faham. Oh, Kak Zau dah beli buku. Okay, Cik Rafizan kata dia macam bahasa Jepun kan. Okay, yang ni saya buat ni, yang ni saya buat ni especially untuk orang yang kadang-kadang ada yang join kelas tapi dia mungkin dia macam tak sure bisnes apa yang dia nak buat. Jadi Ikigai ni function dia ialah nak explore apakah kita punya kekuatan diri kita dan apa kekurangan diri kita. Jadi bila kita faham kita punya specialty kita ialah apa, misi hidup kita ni ialah apa, bila kita jelas apa kekuatan kita. Contohlah macam contohnya macam saya dalam bidang teknologi. Saya walaupun dalam bidang IT saya dah memang belajar daripada diploma, degree, kerja, and then jadi lecturer semua dalam bidang IT sistem. Lepas tu antara saya punya ikigai saya ialah mengajar juga. So kita nampak bila kita ada sesuatu yang kita punya kelebihan, kita guna ikigai kita ni, kita bagi kepada ChatGPT, AI akan bantu bagi kita buat keputusan untuk bisnes yang sesuai untuk kita lah. Untuk Cik Rafizan, untuk Kak Zau. Nanti tak apa, nanti cuba jawab tengok dekat Ikigai. Nanti saya akan bagi dekat WhatsApp. So sekarang ni, okay, Kak Zau dengan Cik Rafizan lah, dengan Abalan jugalah. Sebab Abalan dia join lagi kan. Tapi Kak Zau cuba ambil prompt ni. Prompt yang saya share ni, okay, saya share dekat dekat komen. Okay, kat komen saya share dekat komen. Okay, Kak Zau ambil ni dengan Cik Rafizan, lepas tu masuk dekat komen, masuk ke ChatGPT. Okay, cuba masuk ke ChatGPT. Lepas tu masukkan dekat bahagian belakang ni saja. Okay, menggunakan produk ataupun servis apa. Lepas tu cuba screenshot dan share dekat saya ataupun dekat komen ke. Okay, boleh tak? Cuba buat latihan sikit. Kita nak tengok apakah hasil dia. Kadang-kadang biasanya dia akan bagi hasil yang kita sendiri pun tak terfikir yang sebenarnya untuk customer kita punya ni lah. Okay, ni saya delete dulu banyak sangat. Okay. Okay, oh tak ni cantik lah warna dah, striking lah. Oh, warna dah boleh guna. Okay, sekejap. Okay, start. Okay, start yang ni. Kita pergi kat sini. Lepas tu kita pergi ChatGPT. Lepas tu kita pergi dekat ChatGPT. Lepas tu kita masukkan kat sini. Oh, dia dah tutup. Okay, sekejap. Saya pergi kat sini balik lah. Okay, sekejap Okay, ini.
Okey, lepas tu kita lastkan dia. Okey, sekejap. Okey, lepas tu macam tadi tu. Okey, lepas tu kat sini ni masukkan je prompt. Okey, prompt yang kita buat tadi tu. Contoh macam Kak Zah duk tengah buat Kak Zah. Sebab sekarang ni apa untuk Zoom ni dekat phone kena buka sebab nak Oh, copy tak apa boleh tak. kan. Okey, no problem Kak Zah. Tak apa, Kak Zah buat tengok try Kak Zah buat dekat komputer Kak Zah lah. Kak Zah try buat tengok. Okey, sambil-sambil saya tunjuk contoh jugalah. Sabun refill lah. Betul ni Kak Zah? Saya nak anda jadi sebagai Sabun penyelidik, pelanggan customer research untuk saya, senaraikan 10 kekecewaan, 10 keinginan, 10 impian dan 10 ketakutan yang pernah audiens saya alami apabila mereka menggunakan sabun refill. Yang ni kan niche Kak Zah. Sabun refill lah. Ya, sabun Kan? refill. Okey, letakkan 10 kekecewaan, 10 keinginan, 10 impian dan 10 ketakutan tersebut dalam bentuk jadual. Pastikan y-axis perlu dalam senarai number bermula dari 1 hingga 10 dan x-axis perlu dalam senarai kekecewaan, impian dan ketakutan. So kita enter. So daripada sini Ini boleh copy dalam group tak? Atau macam mana? So boleh kat boleh. kan? Ya betul. Just tukar dekat bahagian belakang tu saja. Just tukar dekat bahagian yang belakang tadi tu, yang bahagian produk atau servis tu kan. Masuk kita punya produk atau servis kita. Lepas tu paste. Okay, saya share dekat WhatsApp group jugalah. Saya share dekat WhatsApp group. Okay, so Okay. Saya dah share. Alright, so berikut ialah customer research yang sesuai untuk audiens sabun refill, sabun pencuci isi semula. Berdasarkan profil pengguna, suri rumah, keluarga, pemilik homestay, premis kecil dan pengguna yang mahu berjimat serta mesra alam. Kekecewaan, sabun cepat habis dan perlu beli berulang kali. Keinginan, sabun yang tahan lama dan lebih jimat. Impian dapat mengurangkan perbelanjaan bulanan rumah. Membazir wang beli sabun yang mahal. Yang ni lah. Maknanya yang daripada ini nombor 1 ni ialah yang ni lah. Kak Zah, betul Kak Zah? Betul tak Kak Zah? okay, try. Kita try. Kita try. Boleh tak Cik Rafizan try boleh tak Cik Rafizan? Okay. Cik Rafizan pun boleh try juga. Boleh Cik Rafizan? Cik Rafizan dapat tak? Dapat. Okay, saya try juga kan dekat Cik Aizan kan. Okay, so saya ambil ni, Ctrl Alt X, okay, delete dulu. So, sekejap, kat sini sekejap. Dekat kita punya ni. Okay, just copy. Oh, Cik Rafizan dapat dah. Okay, jom kita tengok Cik Rafizan macam ni kan. Jawapan macam mana. Okay. Okay, save. Okay, kita tengok hasil Cik Rafizan. Okay, sekejap Okay. Okay, kita letak sini. So yang ni untuk dapat agak okay. Tapi dia schedule tu lari sikit Okay, nanti Kak dapat kan? Okay. Seri J5. Berikut ialah hasil kajian pelanggan. Nombor kecewaan, harga sabun berjenama terlalu mahal. Mahu sabun berkualiti. So, macam inilah yang Kak Zah kena simpan. Dan kalau kata ada staff ke apa ke, boleh bagi benda ni supaya mereka faham masalah apa yang kita solve untuk produk kita tu. So, kalau macam Cik Rafizan, untuk Cik Rafizan, harga rumah nampak mampu milik. Tapi kos sebenarnya menjadi tinggi selepas kira deposit, legal fee, valuation fee dan kos pindah. Nampak tak? Keinginan mahu tahu jumlah kos sebenar sebelum membuat keputusan membeli. Memiliki rumah landed pertama tanpa rasa terbeban secara kewangan. Takut tidak mampu membayar ansuran bulanan selepas beli rumah. Sukar faham proses beli rumah. So yang inilah
yang Cik Rafizan boleh guna untuk website dan juga untuk konten dan sebagainya. Dia dah buat senang dah untuk kita. Okay. So mudah lah. Sebenarnya AI ni dia dah memudahkan kita dah. Kita dah tak perlu nak buat research lah. Dia bagi kita jawapan research. tak perlu tanyakan semua. Dia terus bagi kita maklumat. Okay. So bila kita dah dapat, so flow dah, bila kita dah dapat market research punya output ni, yang ni yang nanti kita akan guna untuk branding. Untuk nak guna untuk branding. Lepas tu kita daripada itu kita akan guna untuk branding. Lepas tu kita akan guna untuk buat website dan sebagainya. Barulah website kita tu dia akan jadi convert. Barulah dia akan jadi website yang sharp, yang targeted. Macam contohnya macam Abalan punya ni, macam Matung Villa, macam mana website tu bila orang masuk, orang dah faham siapa dia punya positioning dia tu tepat. Dia bukan sekadar homestay, tapi dia adalah homestay yang positioning dia tu dah ada. So yang tu yang penting tu. Nampak tak Kak Zul dengan Cik Rafizan, nampak tak kepentingan market research ni? Okay. Okay. So untuk latihan, setiap peserta jawab, okay, siapa 5 customer terbaik anda? Okay, yang ni cuba buat latihan lah. Siapa 5 customer Kak Zul terbaik? Kak Zul list. And then Kak Zul tengok apakah masalah terbesar 5 orang ni. And then apakah impian mereka dengan produk mereka beli ni, mereka nak apa sebenarnya. And then kenapa mereka pilih Kak Zul. Sama juga macam Cik Rafizan kan. And then apa mereka Google sekarang. So tanya soalan, contoh-contoh soalan ni lah kepada kita punya customer yang regular, yang suka repeat dengan kita tu. Kita tanya apa masalah terbesar mereka. And then apakah impian mereka sebenarnya yang membuatkan mereka join kita ni. And then kenapa mereka pilih kita. Sebab mungkin mereka nampak kita punya credibility, nampak kita punya ni. Lepas tu apa yang mereka Google sekarang ni untuk maklumat ni. Okay. So mereka boleh tengok lah. So yang soalan yang kita kena tanya. Hasil yang kita mahu malam ini, selepas kelas ini, anda mesti ada niche. Anda mesti ada niche yang jelas, customer avatar, okay, pain point, apa customer kita punya pain point, and then apakah desire mereka, and then apakah USP mereka, apakah positioning mereka, 5 cadangan domain dan arah website. So yang ni yang kita nak clear untuk kelas first kita ni. Okay, salah satu yang kita boleh guna juga, contohnya macam name leaks ni lah. Name leaks ni kita boleh guna juga. Contohnya kan, okay, saya nak tunjuk contoh macam penyidik peladangan sabun kan. Okay, contoh lah ni kan, kita boleh juga saya tunjuk contohnya kita ambil macam ni kan. Cara untuk kita pilih domain, kita boleh guna contohnya macam ni. Cari 3 ke 5 domain macam ni. Lepas tu kita pergi ke AI kat sini. Lepas tu kita paste. Dia kita tulis sini dari maklumat di atas kan. Dari maklumat di atas cari kat kita domain. Kita boleh buat macam tu juga. Kita letak macam ni contohnya. Saya pergi dekat Ctrl N. Okay, so saya buka Microsoft Word satu ni kat sini. Okay, Microsoft Word ni saya paste. Okay, so saya tutup sekejap. Okay, so kita ambil ni, kita copy dan kita dari maklumat di atas untuk sabun refill ni kan, dengan masalah-masalah ni. Dari maklumat di atas, cari 3 ke 5 domain yang memenuhi syarat berikut. 4, 6, 12 patah perkataan, senang ingat, senang type, mudah sebut, 2-4 suku kata. Cari tengok. Okay, so kita akan suruh dia cari lah. Okay, so dia akan tengok. Untuk bisnes sabun refill Kak Zah, saya cadangkan elak nama yang terlalu generik seperti sabun refill murah kerana suka dibina sebagai jenama panjang. Sasaran senang ingat, senang sebut, senang tarik, boleh berkembang pada produk lain selain sabun, nampak seperti brand sebenar. Contohlah dia bagi cadangan. Contohnya refillku, domain refillku.com, jom refill, isi lagi.com. Ini dah macam ya. Refillia contohnya. Boleh juga jimat isi. Pilihan satu refillku dia bagi. Ni contohlah yang akak boleh tengok.
Kalau akak isi dekat akak, mungkin akak akan dapat macam lain. Refilia ni pun macam cantik juga. Dia macam nama tu macam cantik jugalah, tapi spelling dia tu agak susah sikit. Tapi boleh juga refill lah, maknanya refilia tu. So kita pergi lah, contohnya macam dekat GB Network ni tadi tu. Kita pergi kat GB Network. Kita pergi kat domain. Lepas tu kita pergi dekat search ni kan. Kita try lah, type. Ada tak refilia.com ni? Kita type refilia.com. Lepas tu kita try search tengok. Okay. Alamak, itu terpanjang dah. Bila tak apa, tunggu sekejap Lagi dia ni, dia memang macam ni. Delete. Kita paste yang baru. Lepas tu kita try search tengok. Refilia.com. Contoh lah. Kalau ada lagi pendek, kita boleh cari lagi pendek. Nampak refilia.com ni unavailable. So kita tengok lagi. Mungkin ada Gmail is yang lain ke. Okay, bantu refine lagi. Okay, bagi lagi 10 pilihan terbaik. Contohlah. So, okay. So dia bagi lagi lah contoh-contoh. Refilia wangiku, isi bijak rumahku wangi lagi. So kita boleh carilah, boleh tengok lagi lah, boleh cari lagi lah. Refilia wangiku, rumah wangi, jimat, refillku, jom refill, wangi lagi, isi lagi. Okay. So contoh kalau macam untuk Cik Rafizan pun, macam tadi tu kalau kata kita buat tu, kita boleh jugalah, kita boleh buat contoh. Okay. Okay, untuk ejen hartanah sabah.com. Okay, milik Encik Rafizan. Contoh lah kan. So dia akan try list tengok. Kita boleh tengok kat sini. So sementara dia tengah loading ni, kita tengok. Okay. Rafizan Property, sahabat-sahabat. So kita boleh tengok lah. Beli rumah sabah.com, panjang. Kita nak, kalau boleh kita nak pendek. Kalau boleh lagi pendek. Kurang 8 perkataan. Rafizan Property kurang 8 perkataan. Rafizan.com. Tapi itulah yang saya nampak tu lagi satu dengan Cik Rafizan. Rafizan.com lah Cik Rafizan. Kalau Cik Rafizan nak buat untuk macam branding lah, personal branding Cik Rafizan. Contoh macam dekat sekarang ni kan. Saya pernah ada domain rafizanhartanah.com sudah expired. Kalau dah ada pernah ada Rafizan Hartanah, saya recommend baik Cik Rafizan guna rafizan.com lah. Rafizan.com. Boleh je Rafizan? Rafizan.com is available. So kita boleh rebrandkan lah Cik Rafizan ni sebagai website untuk ejen hartanah rafizan.com. Sebab dia pendek dan memang nama Cik Rafizan. Dia sebab aset digital kan. Lepas tu dia untuk nama Cik Rafizan sendiri lah. Tu Cik Rafizan promote. Kalau orang tanya nak beli rumah dia, kalau macam yang nama yang lebih generic macam ni, Rafizan.com ni, dia boleh jadi anything. Dia boleh jadi kedai, dia boleh jadi macam Cik Rafizan kata nak buat satu platform untuk guru online. Dia boleh jadi anything. Kalau satu brand yang dia tak merujuk kepada apa-apa. So yang tu contohnya lah. So nanti Rafizan.com ni bila kita buat kan, contoh kan. Okay. Tengok kita boleh ambil ni. Dia sekarang ni kita tak nampak, tapi bila kita buat contoh, okay. Buat logo menarik untuk Rafizan.com. Okay. So kita tengok. Okay. So dia bagilah cadangan warna apa semua, navy, gold, putih, sebagainya kan. Okay. Dari maklumat
di atas bantu hasilkan logo. Okay, so kita tengok macam mana dia hasilkan logo. Okay, yang ni saya tunjuk basic lah, basic. Ada cara yang lebih detail lagi. Tapi macam ni pun dia dah boleh hasilkan logo lah. So Kak Zor pun boleh juga macam Kak Zor kata macam Seri Laundry ke kan. Tadi tu boleh juga macam tadi tu kalau kita kata kita tiru macam ni Seri Laundry .com ni insyaAllah memang ada lah. Jadi mana kita tiru macam Febris apa kan. Okay ni kita tunggu sekejap dia ni. Serilaundry.com. Nampak serilaundry.com ni memang available lah. Available lah. Cuma dia tak berapa pendek lah. Kalau boleh kita nak yang pendek lah. Kalau boleh kita dapatkan yang pendek lah. Tadi kau punya brand tu apa? Suri J5 kau? Suri J5 kan? Seri J5 lah. Seri J5 tu Seri J5 insyaAllah memang ada lah sebab dia nampak dia memang pendek lah kau. Nampak Seri J5. Kalau kau memang nak brandkan Seri J5 kan. Okay, contohnya macam ni kan. Kadang kita tengok perkataan ni, kita tak boleh nak imagine tau brand tu macam mana. So apa kita buat? Kita pergi dekat ni, kita bagi tahu lah. Buat logo Seri J5 kan. Okay, kita buat kan. Okay, so contoh lah, kita tengok macam mana gambaran kalau logo Seri J5. Okay, ni dia masih loading, making first draft. Okay. Yang ni dia buat rafizan.com. So macam ni lah. Rafizan.com. Logo macam ni lah. Tapi boleh refine lagi lah. Ini contoh lah. Okay. Mungkin dekat komputer kat Cik Rafizan mungkin dia buat ni lagi kot. Tapi cara saya tu, kalau kita nak buat logo tu, kita kena ambil tu, saya kata tiru basi. Mana kita tengok lah macam logo brand properties yang hebat. Contohnya macam tu lah, saya kata contohnya macam, apa kita kata macam EcoWorld, Sendabi. Lepas tu apa lagi lah brand yang, saya ambil contoh je lah. Macam tadi, Hubsing Hubsing kan. Kalau kita tengok Hubsing, dia punya logo, Hubsing logo dia macam ni. Contoh lah, saya tunjuk contoh yang ni sekadar contoh macam mana kita nak hasilkan logo. Yang ni nampak, dia ada H, lepas tu dia ada S tau. Dia ada meaning lah, sebab tu dia jadi Hubsing je ni lah. Okay, so kalau kita kata untuk Cik Rafizan, kita pun tak ada idea macam mana kan. Kita boleh contohnya kita buat logo macam ni tengok. Okay, kita ambil screenshot ni. Lepas tu kita ni dekat sini, klik new. Lepas tu kita buat contoh macam ni. Okay, kita screenshot. Contoh macam ni lah kan. Okay. Snipping. Okay. Mana dia? Sekejap. Okay, saya nak tunjuk cara tu. Dia hang. Okay, ni contoh Hubsing kan. Okay, kita screenshot. Lepas tu kita pergi dekat kita punya logo tadi tu. Okay, kita bagi tahu lah. Ini logo syarikat hartanah Hubsing. So macam tu kan. Kita bagi tahu macam tu. Okay. So kita screenshot. Dia. Okay. Okay, so kita kata sorry. So kita kata yang ni dia punya, ini logo syarikat hartanah Hubsing. Okay. Dari inspirasi ini bantu buat logo untuk rafizan.com contohnya lah. So maknanya kita ambil contoh, kita bagi kat ChatGPT, lepas tu kita minta dia buat contoh logo lebih kurang macam tu tengok. So contohnya bila macam ni, nampak ni dia Hubsing H dengan S lah, dia ada meaning dia. Okay, kita try tengok kalau untuk ni Rafizan.
Rafizan.com. Dia try sketch lah. So saya nak tengok macam Kak Zor punya tadi dah siap ke? Logo. Oh, dia loading buat logo seri J5. Okay. Okay. Oh, dah siap lah. Okay. Okay, nampak. Oh, yang ni dia buat macam isi lagi pula. Tapi nampak lah, dia punya idea tu macam tu lah. Okay. Isi lagi. So, dia buat logo macam tu lah. So, kalau macam domain hartanah, making the first draft, kita tengok start. Okay, so nampak. Boleh lah. Nampak lah idea tu. Rafizan.com, R dan macam ni kan. Tapi masih boleh improve lagi lah. Okay. Right. So, yang tu contoh dah lah. Okay. So, alright. Okay. So, yang tu lah. So, sekarang ni apa yang perlu buat ialah Kak Zor dengan Cik Rafizan, kita dah dapat dah macam Cik Rafizan, Rafizan.com kan. Tapi, cuba brainstorm lagi kalau ada nama yang menarik, nama yang pendek, tengok kompetitor kau contohnya kan. And then, cuba hasilkan ni. Lepas tu lah, lagi satu ni name leaks. Name leaks ni tempat untuk kita nak cari idea untuk domain juga. Domain generator. Contohnya macam ni, nameleaks.com. So kita boleh nameleaks.com, kita boleh type keyword lah. Macam sini kita type hartanah Sabah. Okay. Okay. Hartanah Sabah. Auto. So, macam tu kan. Dia lagi satu contoh untuk kita nak buat brand pun boleh juga. Seri J5 ni pun dah pendek. Nampak dia seri J5.com ni kalau kata kita nak proceed kan. Dia dah memang dah ada dah. Kalau yang ni okay, kita tengok medium. Yang ni untuk hartanah Sabah. Industri hartanah. Okay. So, bila kita dah ada tu, kita cuba singkatkan lah. Kita tengok macam nama kan. Contohnya macam Rafizan.com. Kita try tengok Raf to you ke. Kita be kreatif lah. Kita boleh try raf2you.com ke. Kita nak cari yang pendek. Raf ke contoh lah. Ataupun mungkin lah saya tunjuk contoh raf2you.com kalau lah kata kan. So kita boleh tengok macam sini. Kita type raf2you.com. Raf2you.com. Okay, yang ni kita tengok dekat business name generator. Nampak dia punya ni nama dia Borneo Reality. Cantik juga. Sabatara, Hartawan, Hartania, Hartani, Sabah Asset, Sabah Home, Hartaland, My Hartana. Ni semua nama-nama Hartani. Pun boleh kan. Kadang-kadang kita boleh try macam ni kan. Yang ni kita try. Kita kadang-kadang kita fikir macam brand tu mungkin orang ambil. Tapi kita cuba je. Kita just test je. Kadang-kadang tu kita walaupun kita rasa orang ambil. Nampak raf2you.com ni available. Masih ada lagi. Yang ni nampak singkatan pendek kan. Kita boleh tengok. Kita test lagi. Kita cari lagi. Contohnya macam Hartanah lah kan. Hartanah. Kadang-kadang kita rasa macam Hartanah tu. Tapi yang ni terlalu common pula. Tapi kita boleh try lah. Hartanah.com. So dia carilah. Kadang-kadang kalau kita tak guna .com, kita juga boleh guna .my pun boleh juga. Tapi memang dah habis lah. Hartanah. So yang tu lah contoh lah. Okay, boleh pakai Kak Zor pun boleh try got name leaks ni nanti. So bila kita dah faham dah nanti, macam contohnya macam Kak Zor kan ada banyak bisnes kan, banyak bisnes. So bila kita dah belajar pasal market research ni, kita dah ada logo. Contohnya macam saya ada coffee, tukang website, tukang rumah, kilang kopi. So yang ni platform social media saya, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Untuk nak memastikan saya punya marketing saya tu always on target, saya buat macam table macam ni lah. Produk atau servis saya ialah apa? Macam ni kopi kurma, kelas tutorial apa. And then bantu selesai masalah apa. So kita ambil lah letih, kurang mahir IT ke,
kontraktor asing, apa masalah yang kita selesaikan, apa impian yang kita solve. And then kita punya customer avatar kita biasanya orang yang berumur berapa, kebanyakan lelaki ke perempuan, profession mereka kebanyakannya siapa, lepas tu panggilan mereka biasanya kita panggil apa, tuan puan ke abang ke, sebab kita ikut target niche kita, and then lokasi mereka kat mana. So benda ni bila kita dah ada, kita print out dan tampal dekat kita punya dinding, so kita tahulah bila orang masuk ke website ni kita hari ni, dia masalah dia ialah apa, dia akan jadi macam tu lah. Yang ni pun boleh ambil juga, so jadi macam ni lah. Alright, so yang tu dululah Kak Zah dan Cik Rafizan dengan Abalan. Okay. Okay, oh Abalan ada lagi. Ada. Okay, nak apa Kak Zah ya? Apa Kak Zah? Kena try sekali lagi. Try sekali lagi. Copy paste lagi lah, try lagi lah. Yes. Asal boleh dah. Tapi dah faham lah. Cuma kena tengok lah sebab ChatGPT dia ada limit kan. ChatGPT dia ada limit. ChatGPT dia ada limit kok. Cadangan saya kok. Kalau boleh kok invest kok sebulan $20 kok. Untuk saya pun, contohnya macam saya ni kan. Sebab bila kita dalam bisnes ni, kita akan guna agak banyak jugalah. Kita akan guna AI agak banyak. Contohnya macam saya sendiri pun, tengok macam saya ni pun, saya guna jenis plus. Abalan pun guna yang plus juga. Ya. Sebab apa? Dia bila kita guna yang plus ni, dia akan bagi kita gambar yang lebih cantik. Lepas tu output pun lebih sharp kan. Nampak ni? Ni kalau yang plus ni sebulan 100 lah. Sebulan 100. Tapi dia tak ada limit. So agak berbaloi juga lah. Berbanding AI lain kan. So just ambil yang ni and then click current plan, ambil yang ni, just guna yang ni lah. Nampak yang ni yang ada lagi sampai 420 sebulan pun ada, dan lain-lain pun ada. Dia ada lagi AI, ada banyak. Dia ada cloud AI, ada banyak lagi lah. Tapi sekarang ni yang antara yang top ialah cloud lah. Cloud AI. Tapi yang macam cloud tu, dia guna kredit. Macam ChatGPT ni dia masih okey, dia tak guna kredit lagi. Kalau macam cloud AI tu dia guna kredit, kita guna start je kredit dah habis dah. Tapi macam ChatGPT ni kita guna sampai hujung bulan, habis bulan baru kita renew. Dia tak habis kredit. Okay. Itu cadangan saya lah. Okay, boleh try name list ni juga. Alright. So ada sampai sini dulu. Okay ke no? Kak Zah ada apa-apa soalan tak Kak Zah? Setakat ni tak ada. Cuma okay. Okay Azana. Alright. So Cik Hafizan ada apa-apa soalan ke apa Cik Hafizan? Buat masa ni tiada. Okay, setakat ni faham lah. Okay, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa soalan nanti Cik Hafizan boleh WhatsApp saya Cik Hafizan lah. InsyaAllah ya. Okay. So Abalan okay Abalan Lagi faham lah. Dah ulang sekali. Lagi faham bila join lagi. Boleh. Saya nak kena ulang sekali lagi. Boleh. Join lagi. Kelas ni tu dah saya memang niat saya macam tu lah, saya nak bagi orang faham. So join lagi, bila ada kelas lagi sekali pun boleh join lagi untuk tambah kefahaman. Saya pun insyaAllah saya akan update lagi lah kalau ada any new update lagi kan. Okay. So nak kau ingat dekat Kak Zah dengan Cik Rafizan, esok topik untuk domain dan branding. Jadi kalau boleh kita untuk topik esok kalau boleh ready domain, pilihan nama domain, dan juga kita akan go to branding lah. Sebab besok kita akan decide apa warna untuk brand kita. Apa warna untuk brand Cik Rafizan, apa warna brand untuk Kak Zah. Macam Abalan dah ada dah color brand Abalan. So kita nak kena decide sebab warna branding ni penting. Dia kena konsisten. Nanti bila kita dah ada warna branding kita ni, nanti dekat semua platform kita semua warna sama. Kalau warna kita tak sama, nanti yang tu yang membuatkan orang tak ingat kita. Faham tak? Macam Petronas, orang tahu Petronas hijau, Shell merah kuning, so Petron biru.
So kalau Cik Rafizan, brand Cik Rafizan warna apa? Warna sabun refill Kak Zul warna apa? Pink ke apa ke? So besok insyaAllah kita akan decide pula untuk branding. Ya. Okay. Alright. So sampai sini dulu kelas kita. InsyaAllah kalau tak ada apa, sampai sini dululah kelas kita. Okay. Kalau ada terkurang tersilap dalam saya punya penyampaian, saya minta maaf. Kekurangan tu daripada saya. Yang baik tu semuanya daripada Allah Ta'ala lah. Yang kurang tu daripada saya lah. Semoga bermanfaat untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Zah, Cik Rafizan dan Abalan yang hadir ke kelas hari ini. Kita berjumpa lagi di kelas akan datang insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Okey, bolehlah kelas dulu. Okey. Okey. Okey, thank you. Okey, bye-bye. Ibu ai. Okey, bolehlah dulu dah. Okey, Abalan, bolehlah dulu Abalan. Okey, Abalan, thank you Abalan. Okey, baik Abalan